So barang yang dihantar ni adalah Tamron 2470 f2.8, okey, VC, dihantar servis. Kalau ikut condition, cap dia cap Audi Nikon, lens dia Tamron. Ni maksudnya cap blank lah kan. Okey. Aku pasal apa? Patut aku pegang dia gemuk. Dia bukan 77mm. Dia 82mm dia. Besar tu. So dia besar daripada Canon, dia besar daripada Nikon. Dia agak heavy, dia ada VC. Maksudnya aku tak pernah pakai ke model ni. Aku tak ingat. Physical dia nampak mantap lah. Kalau daripada luar ni kita bagi markah 8.5/10. Sebab 8.5/10 dia main kosmetik kan. Tengok detail nampak lah dia punya cacat tu sikit-sikit. Tapi sekali tengok malah tak nampak. Okey, lens ni kalau ikut pengalaman aku pernah kena buka, skru belakang dia cantik kan. Skru belakang dia cantik. Tapi nampak ada sedikit kesan. Sikit gila. Minor lah. Kalau orang biasa tengok dia pun tak tahu. Sana. Bagi speed aku confirm lah. Pernah kena buka. Tambah-tambah skru tepi ni aku boleh nampak. Ini Nikon mount ni. Senang nak tahu Nikon mount siapa. Untuk DSLR dia ada ni aperture ni. Apa tu? Tu aperture terbuka. Tu. Kalau Canon, Sony, Fuji dan sebagainya tak ada ni. Okey. Lens dia ada habuk, ada haze sedikit. Fungus dia sama ada baru nak jadi halus-halus ataupun dah jadi fog. Okey. Fungus habuk kita cuci keluar. Kalau katakan fog dengan haze tipu, dia tak akan keluar dulu kena selamanya, dia tak akan keluar. Apa yang boleh buat, kita boleh matikan dia, kita polish dia balik supaya orang kata dia punya color, dia punya sharpness kekal. Sebab apa? Fungus, fog, haze sama je, dia killer. Okey, dia bunuh kita punya sharpness, kita punya color. Okey, dia akan jadi kurang. Itu paling worst kita punya paling worst sekali kita punya autofocus akan jadi gila. Yang tu bila dah bukan aku kena top macam ni. Tengok sini penuh, yang tu worst gila kan. Yang ni condition naik dia tu dalam tak sampai 5% ataupun dalam 10% macam tu lah. Okey. Condition dia masih cantik, masih mudah untuk diselamatkan. Potensi dia untuk okey tu tinggi. Okey. Aku buat kerja di Aitam, Penang, Isnin sampai Jumaat 8 pagi sampai 5 petang. Okey. Ini contoh dia ni post aku daripada Ceras Selangor. Hampa serata Malaysia, luar Malaysia even pun nak post dekat aku boleh, tak ada isu pun. Okey. Kalau kata nak jumpa aku, hari ni baru deal. Dia macam tu. Okey, kat mana kau dah hampa jumpa kat situ. Bukan kata jumpa kat sini saja. Okey. Kalau kata hampa post 365 hari boleh post, nombor aku ada di bawah, di tepi, di atas. Jangan call biasa, jangan call WhatsApp, aku takkan jawab, aku takkan angkat. Okey. Hampa buat text message, voice message atau video message. Video message ni paling best lah kan. Okey, contoh macam ni lah. Rakam. Bang, lens saya ni nak kena servis lah. Lens saya ni jatuh lah. Kamera saya ni tak boleh jalan lah. Kat sini problem kena. Contoh, okey. Hampa tunjuk macam tu, insyaAllah aku reply. Nombor aku ada di bawah, di tepi, di atas. Hampa nak tanya, nak survey apa semua, tak ada masalah. Okey. Kalau aku tak jawab lepas sehari 2, mesej lagi. Kalau aku tak jawab lepas sehari 2, mesej lagi. Kalau aku tak jawab langsung, cari online. Mudah, simple. Okey. Macam tu je cara aku. Tak payah nak susah-susah. Alright. So, takat tu je aku live hari ni. Okey, aku nampak something. Sekali tengok tak nampak kan. Rezeki bila aku nak pasang cap. Tu pentingnya aku buat live. Aku tengok kadang-kadang walaupun kita dah kata, kita rasa kita ni experience, contohlah aku rasa aku ni experience, dah melebihi dah berapa 30 petang aku lupa dah lah buat fotografi ni kan. Pun kita boleh miss. Okey, aku tak tahu dalam video boleh nampak ke tak hujung jari sana. Okey,
ujung jari, ujung kuku aku ni ada satu line crack. Line ni bukan, setahu aku lah, bukan line biasa. Line menyebabkan crack, mungkin dia terkantuk, terkena ke apa, wallahualam. Kalau dia design pelik mana ada design macam ni. Kemudian lens ni, aku sambung sikit. Lens ni best untuk apa? Okey, yang model ada VC ni dia consider high end. Dia consider high end, tapi dia low sedikit berbanding Sigma Art, dia low sedikit berbanding Nikon yang ada nano tu, dia low sedikit berbanding dengan Canon yang ring merah tu. Okey, cuma harga dia sama juga, walaupun dia low, harga dia rendah sikit di antara semua tu. Hang boleh pakai dia untuk apa? Okey, dia bila hang pakai dekat full frame dia jadi wide biasa 24mm sampai 70mm. Kalau hang pakai kat body crop dia jadi 30 lebih bacaan tu. Hang tak payah pening macam tu. Macam ni lah, 24mm bila hang tengok dalam frame tu gambar besar ni. Kalau 30 lebih kat body crop dia jadi besar ni. Dia kurang. Okey. Yang tu hang tak payah pening pun, yang tu lebih pada technical apa semua. Cuma kena ingat yang ni lens full frame. Lens, bila kata lens full frame, dia boleh pakai kat hampir semua body full frame, body crop semua, insyaAllah tak ada isu, boleh pakai. Jadi hang jimat dekat situ. Okey, contoh kalau body crop, kalau 24-70 body crop lebih sesuai pakai 17-35. Okey, yang ni hang boleh jadikan standard apa semua. Standard tu maksudnya hang boleh pakai satu lens saja pun boleh. Okey, sebab dia boleh wide, dia boleh kawai, medium dia boleh kawai kan. So kalau tahan tak cukup bajet, hang nak buat gambar wedding, satu lens ni insya-Allah boleh. Berbanding hang pakai 17-50. Yang ni lebih sesuai. Okey. Kalau tekan full frame berbanding hang pakai 16-35. Yang ni lebih sesuai. Sebab banyak range hang boleh cover. Sebab 16-35 dia super wide, pening kepala air kan. Nak pergi terlalu dekat dengan subjek, sebab apa hang dengan subjek jarak dia pun hang dah boleh dapat dah. Itu kata pula. Okey. So yang ni nak pakai untuk hobi boleh, buat berjalan-jalan. Kalau kata hang jalan pergi tempat orang, negara orang, agak heavy, tapi boleh. Sebab apa, gambar dia berkualiti, sharpness dia okey, color dia okey. Cuma dia kurang lah daripada 3-4 brand yang aku sebut tadi kan. Low light dia okey, habis tu indoor, outdoor insyaAllah okey. Okay? Kalau kata harga dia baru aku tak sure, mungkin 3-4 ribu. Okey, ke mana pun dia akan murah daripada brand-brand lain tu. Mungkin dia dalam 2,000 lebih 3,000. Second hand dia ni aku percaya, yang ni insting aku sahaja, untuk hujung tahun 2005 dia should be dalam 1,000 lebih sahaja. Tapi kalau harga dia atas 2,000 atau bawah 2,000, sebenarnya benda ni subjektif tau. Hang kalau dapat kondisi yang sangat tip-top, sangat cantik, okey, harga dia tinggi sikit berbanding hang dapat kondisi yang tak cantik, ada problem, harga dia murah sikit. Bagi aku, honestly, kalau aku sendiri pun lebih baik ambil yang mahal sedikit tu. Sebab apa? Hang free mind lah. Hang tak kalut nak teragak dia ni okey tak okey, nak gamble, nak beli 2-3 kali, nak hantar servis apa semua. Aku tak mau promote diri aku kan. Okay, hampa habis duit lagi. Lebih baik beli yang cantik berbanding beli yang tak cantik. Tu basic. Tapi kalau katakan hampa dapat yang cantik, harga murah, tu jackpot lah. Tapi kalau hampa dapat harga murah, barang tak apa cantik, hampa nak beli juga, boleh je, suka hati hampa. Kok mana pun dia tanya kepada diri kita sendiri dan lepas kita test. Kalau kita tengok online dengan kita test, tak sama kan? Tak sama. Okay, so takat tu je aku live hari ni. Aku tutup dulu video ni. Okay kan? Bye. Assalamualaikum.